Hai, Assalamualaikum semua. Welcome to my channel. Kami 1505. So, hari ni kita akan bermain game Horse Race Simulator. Yes, game ni, kamu tahu game ni yang tak adalah game ni je. Sebenarnya semua game simulator, kalau korang kena game honest, memang game honest selalu habiskan Robux lah geng. Tapi kali ni kamu nak cuba pakai Robux pula geng dalam game simulator ni geng. Sebab Robux ni tak guna apa-apa pun. So kita boleh get. So dekat situ lah, kat sini ada daily. Tak tahulah kamu akan guna Robux ke tak, tapi kamu cadang macam nak guna. Okay, kat sini ada pet free, okay. So dekat situ ada amazing horse dengan amazing horse juga geng. Sabar dulu, kamu nak training dulu geng. Takkanlah terus ni kan. Tak terus race ke training. Okey lah, kita training dululah. Kita tak nak belagak geng. Okey, kita training. Kita kena tunggu dia naik satu. Dekat sini kita boleh get yang seterusnya. Okay, so dekat sini auto rebirth, free lock in reward, free kepala otak dia. Yang ni guna 700 Robux man. Mahal gila. Kamu tak nak spend banyak sangat Robux, kamu nak spend sikit je, a little Robux. So 800 ni cukup kot. Okay lah kot, kamu nak cuba dulu. Sebelum kami gunakan Robux, kami nak cuba dulu geng. Ke nak tengok ke? Oh tak boleh lah kan, dia kena guna win. So kita risk ada adik-adik pejuang kita geng. So jomlah kita risk. Okay, kita dah race. Weh, klik. Boleh OP klik ke? Okay, cuba OP klik ni. Wow, mahal. Okay. Sekurang-kurang ni kamu bukan second last. Sekurang-kurang ni. Nanti gantung balik. Sekurang-kurang ni kamu bukan second last geng. Ini first try. Sekurang-kurang ni walaupun kuda kami ni lembab, tapi sekurang-kurang ni kami bukan second last geng. Tengok yang second last tu. Kamu bukan last geng. Tengok yang last tu memang lemah gila lah, senang kata. Okey lah, kat sini ada OP pet. Mungkin kami akan upgrade free bundle. Okey, ada bundle. Wow, yang ni murah je. Bundle ni dia ditolak ke harga. Okey, mungkin sebab kita beraya kot, jadi dah tahulah. Kat sini boleh PVP. Kalian WhatsApp mamen. Okey, sekarang ni dia ada sampai ke atas tau. Tapi kalau korang tengok ke atas tu, dia ada mesin. Okay, paling atas ni kena guna Robux kot. Yes, ni kalau sekali train ni berapa ni? Mahal mat Robux dalam game ni. Racun ada tak yang murah sikit? Okay, ni kita boleh get dah. So kita ada 155. Macam kita punya kemenangan ataupun trofi. Sekarang kita nak cuba buka lah yang ni dulu kan. Kami tahu kami ni tak adalah luck sangat. So kita buka je lah. Okay, kita dapat P. Seriously P. Buka lagi geng. Okay, dapat P. Okay, dekat sini dia boleh pakai mesin yang kedua, tapi kena 500. Tak apalah, kami ni masih beginner, jadi kami training dulu kat sini. Kita ada backpack tak ada apa-apa sangat lah geng. Okay, OP prevent gift. OMG, 10 Robux je, murah mat. Dia punya tu, tapi 30 minit je. Okey lah kan. Dekat shop kita boleh beli apa kan? Itu dia punya bundle. Bundle dia. Legendary pet, kita dapat 1 legendary pet. Okey lah dia punya bundle dia. Passes dia tak ada apa-apa sangat. Training, wins.
Okay, sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, dia ada newcomer bundle. Kami tak nak beli yang best value bundle tu sebab agak sangat mahal. Bagi kami lah sangat mahal. VIP ni pun tak tahulah berbaloi ke beli VIP ni. So, rasanya kita stop dulu kot. Dekat sini kita ada amazing horse. Kita ambil yang ni dulu lah, yang berapi ni gang. Macam mana nak tengok horse. How? Klik. How to tengok horse. Macam mana gang? Oh, macam ni cara dia. Okay, kami lihat kot tadi. Okay. Jadi menggunakan 100 Robux sebenarnya. Sangatlah mahal, tapi mungkin kami akan sanggup juga guna. Kami jom lomba, Mal. Okey lah, kita lomba dulu lah dengan Khalil gang. Khalil pun pakai kuda begini. Okey, PVP sini. Sana Okey. Okey, kita lawan dengan Khalil gang. Okey, kita mula. Sada lah Khalil gang. Sada. Tengok sana. Aduh, apa ni? Macam tak shock lah kalau Khalil duduk tepi tu gang. Tengok, kita tengah mengganas gang. Okey, kita tengok. 3, 2, 1. Okey. Klik. Weh, gila lah laju mat. Laju gila mat Khalil tu. Apa kami buat kat belakang? Tumbuk kuda, kesian kuda tu gang. Ain 200 speed kot. Weh, kau pakai Robux Khalil pakai Robux gang. Sumpah Khalil pakai berapa Robux ni? Tengok ah. Ni. Tengok pad. Tengoklah pad. Pad mana? Oh yang ni. Tu lah. Itu tempat kau simpan pad. Senyap. Dekat Okey. shop pad lah. Okey, dekat pad. Oh, dia ada pad dekat sini, gang. Tapi pad dia sangatlah mahal. Tak mahal tu. Okeylah. Okeylah, kami akan lomba. Kami akan ambil lagi lah trofi-trofi ni, gang. Okay, kami akan lomba lagi sekali dengan ni. Lepas tu kami akan beli pack. Serius, gang. Kami tak tipu. Okay. Hop. Okay. Okay. Klik ni dia bakal tak nak beli. Okay. Boleh ke? Kejar depan tu. Macam tak boleh je. Macam tak boleh. Lagi sikit je, gang. Kau tunggu orang depan. Kau tunggu. Lepas aku pakai Robux. Ni memang habis lah. Kau tunggu je lah orang depan tu. Yes, kita dah sampai. Okeylah. Okey, sekarang kami rasa kami nak pergi dekat shop dan pack ni mahal sangat. Kami akan beli newcomer bundle ni, kan. Sebab dia murah saja. Just little pula bundle Aduh, passes. Training. Yelah, dekat sini kalau korang beli newcomer bundle ni, korang akan dapat legendary pet 1, double wins 30 minit, double training 30 minit dan super luck 30 minit, gang. Okay. Tak apa, just take my Robux, gang. Just take my Robux. Yes, kita dah beli. Okay, kita dah dapat dah pet baru. Kita equip. Kita equip je lah yang Kinsey ni pun. Kita equip. Dia boleh equip berapa? Boleh equip lagi ke? Tak boleh dah. Okay, so inilah dia punya starter pack. Okay, kamu nak cuba? Tengoklah macam mana cara. Oh, cepat juga. Dia tambah 64 Oh, sangat function dia punya. Oh, kami dah mula guna Robux, gang, dalam game ni. Kami dah geram. Dah 1K, Mat. Dah 1K. Dah 2K dah 2K. Khalil, kau tengok buat apa? Beli terus lah, Khalil. Okay, kita pakai kuda warna purple. Kuda warna pink. Weh, sumpah Khalil dah beli. Gang. Ui, serius ah. Ini barulah nama dia Iman. Okay. Tak apa. Kita training lagi sikit je. Lepas tu dah sampai 5K. Okay. Korang tengok je lah, geng. Kami akan habiskan bukit banyak juga Robux dalam game ni. Widih. Shush. Okay, kita dah
7K. Okey lah. Nak tak bagi? Okey, kita tak payahlah Khalil. Kau memang dah. Memang aku kalah teruk nanti rasanya. Tengok tu Khalil dah pakai. Kau tunggu Khalil lah. Kejap lagi kami akan beli. Confirm kami akan beli yang tu lah. Kau tunggu je lah Khalil. 50K. Memang sangat membantulah pad warna tu. Bundle free. Yang ni mana tadi? Yang ni pun sangat membantu juga. Yang ni pun sangat membantu. Dia dapat one legendary. Kau boleh beli lagi ke? Dekat mana? Dekat shop. Boleh beli lagi ke? Oh no. Tapi dekat sini boleh beli lagi ke? Oh boleh. Boleh. Oh ingat ke tak boleh dah? Oh boleh. Korang rasa mana berbaloi? Beli kuda ke beli bundle? Kuda lah. Bundle tak bagus tu. Dia akan tambahkan lagi 18. Kau kena fikir betul-betul gang. Okey, kamu kena fikir betul-betul. Sumpah kamu kena fikir betul-betul. Okey, kamu takut. Okey. Okey lah gang. Selepas fikir-fikir kamu rasa nak beli lagi yang apa ni? Crimson Flame ni gang. Kamu rasa beli je lah gang untuk 99 Robux. Sangatlah mahal. Mana? Mana tempat? Mana tempat kuda dia? Oh sini. Okey, equip. Weh, akhirnya. Dah, aku dah quit. Kita pakai juga kuda yang paling. Tak adalah paling, tapi okey lah yang hebat ni. Okey, dah tak boleh dah. Sekarang kita boleh pakai yang ni. Tak boleh juga. Oh, kita boleh pakai yang ni je.